Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan umumnya apabila kita bercakap berkaitan dengan dokumentari ataupun inisiatif untuk mengetengahkan dari segi aspek ibadah, pengetahuan kepada orang kurang upaya adalah satu kewajaran dan satu kemestian supaya maklumat, akses kepada maklumat termasuk akses kepada ilmu-ilmu agama itu juga dapat disebarluaskan kepada golongan orang kurang upaya. Dan mewakili Majlis Belia Orang Kurang Upaya Malaysia, saya melihat inisiatif ini adalah satu inisiatif yang wajar untuk diketengahkan dan juga diperluaskan kepada seramai mungkin golongan orang kurang upaya, dan pada masa yang sama ia juga memberikan satu ruang kepada platform bukan sahaja kepada golongan orang kurang upaya, bahkan kepada masyarakat di luar sana untuk lebih memahami perspektif golongan orang kurang upaya bukan sahaja daripada aspek ibadah, bahkan daripada aspek komuniti pada mereka sendiri. InsyaAllah dengan ruang dan peluang yang ada diberikan dan juga kerjasama daripada pelbagai pihak, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menyeru lebih ramai golongan di luar sana daripada pelbagai agensi maupun swasta, badan bukan kerajaan untuk bersama-sama meraihkan dan menyokong usaha murni ini untuk kita bersama-sama menjayakan dan juga menyokong usaha permerkasaan dalam golongan orang kurang upaya, insya-Allah.